Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pada malam yang mulia ini, Kau ampunilah dosa-dosa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa ibu bapa dan ibu bapa mertua kami, anak cucu kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami tergolong dalam zuriat yang menjaga salat, zuriat yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kami setelah kami meninggalkan dunia yang sementara ini. Cukupkanlah rezeki dan permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang besar pengurusi serta imam kuasa Masjid Alik Setongkat yang dimuliakan pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Roja, yang hormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah izin dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati. Kita yang berada dalam majlis ini mendapat keampunan dan pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah tuan-tuan, jadi kita dalam surat sirah, dan sebagaimana tujuan kita belajar ilmu sirah tu ni adalah untuk kita rasa kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bercerita tentang kisah-kisah sirah-sirah Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar ataupun manfaat daripada satu ancaman hadis yang berbentuk ancaman. Dan kadang-kadang orang tak ambil cakna. Hadis daripada riwayat Abu Hurairah, hadis nombor 15, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang. Ini satu ancaman yang cukup berat. Solatlah ratusan rakaat, bacalah buatlah ibadah, tapi tiba-tiba dapat ancaman, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, sehinggalah aku lebih dicintainya berbanding ayahnya, anaknya dan sekalian manusia. Tuan-tuan, Rasulullah ni dah jauh daripada kita. Kita pun tahun hijrah 1447 tahun, dah nak dekat 1500 tahun. Cukup jauh dengan Rasulullah. Yang berada di sekeliling kita ni lah keluarga kita, mak, ayah, adik-beradik, anak, cucu dan lain-lain, kawan-kawan dan sebagainya. Sudah pasti dia rasa kasih dan sayang kepada orang yang dekat dengan kita. Yang jauh, kita usahakan jauh 1500 tahun. Atuk nenek kita yang kita tak kenal pun kita tak rasa sayang. Mana tak tahu, tak pernah jumpa. Tetapi bila sebut Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang. Kalau dia ada rasa lebih kasih dan sayang sesiapa saja lebih daripada Rasulullah, Rasulullah kata tak sempurna iman.
Tapi ustaz, dia sembahyang kuat, ngaji tiap-tiap hari. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang. Jadi dalam kita nak, macam mana nak letak kasih sayang Nabi ini, ialah dengan kita selalu dengar kisah-kisah Rasulullah. Tahulah sedikit tentang sirah Rasulullah, jangan tak tahu langsung. Dengarlah hadis-hadis Rasulullah, jangan tak dengar pesan-pesanan Rasulullah. Rasulullah pesan bukan untuk ahli keluarga dia, untuk seluruh umat sampailah hari kiamat. Manfaatnya akan kembali kepada orang itu sendiri. Jadi kalau ikut dalam kitab ni, kita dah sampai perang Hunain. Perang Hunain. Tetapi dalam sehari dua ni orang sibuk berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kawan saya tadi beberapa hari lepas, sebab ada tempat dia buat sekian hari bulan, ada tempat dia buat sekian hari bulan, ada tempat yang dia buat awal. Maka dia pun tanya saya, Ustaz, Isra Mi'raj ni bila? Ada yang buat hari ni, ada yang buat besok. Saya pun jawab, Isra Mi'raj ni dah lama dah berlaku. Dah lama dah lepas Isra Mi'raj ni. Bukan hari ni, bukan hari besok, bukan hari semalam. Yang mereka buat itu adalah sambutan, mengingat kembali apa yang pernah berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin pun pada orang yang tak kasih, tak sayang, benda tu adalah simple. Tapi kalau berlaku pada orang yang kita sayang, dia jadi sesuatu yang besar. Sebab itulah tak pelik kalau di rumah-rumah orang dia gantung frame anak dia ataupun cucu dia, convocation. Tengok, muda kecil lagi dah combo kan. Combo tadika. Combo tadika pun gantung juga gantung. Walaupun kalau nak kencing pun orang tak tanya, ada sijil tadika, tak ada, tapi gantung juga, frame juga. Sebab dia berlaku pada orang yang kita sayang, anak kita, cucu kita. Begitulah. Jadi apatah lagi peristiwa yang berlaku pada Rasulullah, lebih lagi dia sangat istimewa. Dan dalam banyak, dari hari ini kita tak sambung perang Hunain, tuan-tuan. Kita tak sambung dalam perang Hunain, kita nak ambil pengajaran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun semalam dah kita sambungkan Isra Mi'raj, tapi mungkin sedikit dari aspek yang lain. Kita dalam Isra Mi'raj tu, tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum dah. Isra tu daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke lapisan-lapisan langit sehingga Sidratul Muntaha. Dan mungkin ada setengah ustaz yang menceritakan tentang Baitul Maqdis, ada setengah ustaz dia cerita pasal Borak, ada setengah ustaz dia cerita pasal Nabi daripada Mekah tidur dengan Ja'far bin Abi Talib, dengan Sayyidina Hamzah, dan akhirnya kedua-dua ini jadi mati syahid dan sebagainya. Ada juga yang melihat, mengambil aspek daripada sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj ini berlaku 4 perkara besar yang Nabi sedih. Ada ustaz yang menekankan dari aspek itu. Tapi hari ini saya nak bawa tuan-tuan, untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk melihat ada satu pengajaran yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, iaitu semasa peristiwa Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke langit, Rasulullah bertemu melalui lapisan-lapisan langit, sehinggalah langit yang ke-7. Setiap lapisan langit itu ada malaikat penjaganya. Kemudian bila Nabi lepas, Nabi lihat di lapisan langit pertama, dalam banyak-banyak malaikat ada satu manusia yang namanya Nabi Adam. Naik lagi lapisan langit, dalam banyak-banyak malaikat ada 2 Nabi. Naik lagi langit, ada jumpa dengan malaikat yang jaga. Kemudian masuk dalam banyak-banyak malaikat, ada seorang manusia, Nabi Yusuf. Yang saya nak cerita ke sini adalah, tuan-tuan, setiap kali pada lapisan langit
akan berlaku dialog, iaitu Jibril akan bagi salam. Kemudian dijawab salam oleh malaikat penjaga langit. Maka dia akan bertanya, siapa? Jibril jawab, aku Jibril. Maka ditanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril akan jawab, Muhammad. Ditanya lagi, adakah dia dijemput? Jibril kata, iya. Barulah pintu langit dibuka dan Nabi akan naik, dan dia akan melihat banyaknya malaikat, dan dia akan lihat Nabi tertentu. Maka akan berlaku juga dialog, iaitu Nabi Jibril akan suruh Nabi bagi salam. Maka akan dijawab salam itu, wahai anak yang soleh, wahai saudara yang soleh, dan sebagainya. Dan setiap lapisan itulah dialog dia, iaitu memberi salam dan menjawab salam. Dan suka saya nak bawa ni, iaitu perbuatan ataupun iktibar daripada ucapan salam, tuan-tuan. Nampak simple dia, dan paling senang bagi salam kat orang. Kadang-kadang sambil selisih, naik motor dengan motor tu boleh bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sempat pula menjawab. Apatah lagi kalau jalan kaki, tinggal nak tak nak aja bagi salam. Sedangkan sebagai salam ni, amalan Rasul, amalan para Rasul dengan Rasul. Nabi jumpa setiap Rasul bagi salam. Amalan Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, bila jumpa bagi salam. Dan antara amalan yang manusia buat dekat muka bumi dan nanti akan dibuat di syurga adalah juga memberi salam. Sehingga kan dalam surah Yasin kita pun sering baca, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ahli syurga akan mendapat salam daripada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi tuan-tuan, amalan bagi salam ini cukup besar fadilatnya. Dan mana kadang-kadang kita ambil lewat, kadang-kadang ucapan salam tu, sebut salam pun tak betul. Assalamualaikum, dia salam-salam, dia Assalamualaikum, salam. Malah ucapan salam adalah rukun dalam solat. Kalau bagi salam pun tak betul, macam mana solat ni? Itu rukun. Kalau kita buat rukun ni, tuan-tuan, dalam agama bila sebut rukun, tolak satu. 13 rukun tolak satu, patutnya 12. Tapi dalam agama bila sebut rukun, tolak satu, kosong. Rukun Islam 5, tolak satu, saya tak nak lah yang satu, saya nak 4 je, kosong, bukan Islam. Rukun iman ada 6, ada 6 rukun. Saya tak nak lah ni qada dan qadar ni, susah sangat, saya nak 5 je, kosong, tak beriman. Solat, rukun solat 13. Salam bagi salam tak betul, tak sah. Nanti kita cakap baju lebih orang marah. Bagi salam je pun, salam dah rukun. Sebab tu tuan-tuan, bagi salam, as-salam, alif lam sin sabdu, syaddah, as-salam, as-salam, ramai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ni dah tak ada. Alif lam sin sabdu, baris atas assalam. 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 Itu dalam solat satu hal. Di luar solat pun sama juga. Dia tak ada dalam solat lain, luar solat lain, sama. Itu iaitu bila kita bagi salam, macam tadi, amalan Rasul dengan Rasul berjumpa bagi salam. Amalan malaikat dengan malaikat jumpa bagi salam. Dan kita bila bagi salam dengan sesama manusia, apatah lagi yang kita dibagi salam itu dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan mak ayah kita. Itu satu doa, tuan-tuan. Doa selamat. Assalamualaikum. Keselamatan Allah kepada kamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Penting ke rahmat? Penting sangat, tuan-tuan. Nabi pesan semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Dengan amalan kita ni bau pun tak dapat, tuan-tuan. Tapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tu yang kita buat ibadah. Nak supaya Allah pandang kita, Allah kasih kita.
dan sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu kata orang lain masuk syurga dengan rahmat Allah, kamu pun masuk syurga dengan rahmat Allah? Nabi kata, iya, aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkatannya. Keberkatannya apa tuan-tuan? Yang sikit cukup, yang sikit cukup, yang banyak tu boleh kongsi dengan orang lain. Itu berkat. Waktu orang dulu berkat-berkat dulu, orang dulu tu pergi getah anak-anak masuk universiti. Ada cerita-cerita. Okey, dia cerita tadi bagi salam. Dan kita bagi salam dekat seseorang, dekat anak kita, dekat cucu kita, dekat anak murid kita, dekat cikgu kita. Adakah untuk hari tu, masa tu? Adakah untuk minggu tu? Adakah untuk bulan tu? Adakah untuk tahun tu? Adakah untuk 10 tahun akan datang? Setiap kali kita bagi salam dan mendoakan orang, doa itu akan bawa sampai ke akhirat, sehingga ke titian sirat, sehingga ke alam barzakh, sehingga kita duduk kat dunia ni sampai habis. Tu salam. Dia bukan macam agama lain. Good morning, morning good, tengah hari masuk pagi. Good afternoon, afternoon okey, malam masuk pagi. Tapi assalamualaikum, doa keselamatan. Sehingga kan bukan sekadar dengan kawan-kawan yang hidup je ni tuan. Lalu dekat kubur pun dituntut kita bagi salam, doakan dia. Dan kalau kita bagi salam dekat perkuburan, yang mana ahli kubur tu masa hidup dia kenal kita, dia akan cakap, Imam Hazim bagi salam, alhamdulillah. Kalau dia tak kenal kita, satu perkuburan yang bukan kawan-kawan kita, bukan saudara kita, bila kita bagi salam, dia orang jawab kan? Bila kita bagi salam, dia orang jawab. Cuma kita tak mengharapkan kita dengar dia jawab. Harap-haraplah tak dengar, janganlah dia jawab. Tapi jawab sebenarnya. Bila yang kita tak kenal, dia tak kenal kita masih hidup, bila lalu kita selalu bagi salam, dia akan cakap, siapakah orang baik ni, selalu doakan kita. Kalau kita tak tahu kesan dia, mungkin bila kita bagi salam, doa keselamatan, mana-mana ahli kubur yang diazab tu, dengan sebab kita doakan dia, orang baik-baik kan. Orang selalu pergi masjid, pergi surau, baca Quran, zikir dan sebagainya. Bila kita doakan dia, ya Allah selamatkanlah dia. Wallahualam, mungkin yang kena azab tu berhenti azab dia. Dia cakap terima kasih lah. Terima kasih. Tinggal cuma kita tak dengar je. Kalau kita dengar, kita lari. Betapa penuh harapan. Dia mengharapkan setiap kali orang Islam yang lalu dekat kubur tu, bagilah salam. Mudah-mudahan kami ni selamat. Kami dah tak boleh doa. Orang dalam tu dah tak boleh doa lagi tuan. Orang dalam tu tak boleh doa lagi. Nak istighfar pun tak boleh, nak selawat pun dah tak boleh. Dia boleh tapi tak dikira. Dia punya nilai tu tak ada. Nak dinilai, amalan yang dinilai ialah semasa hidup kat dunia ni. Lalu kat dunia yang berhibur seronok, yang buat-buat yang tengah-tengah seronok-seronok, berhibur apa semua seronok tu. Ini yang kita kira ni. Dia kira. Dah dalam tu dah inna muqinun, kami dah yakin, dah tak kira. Dalam surah Sajadah ayat 15. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah dengar, wasami'na, kami dah dengar, farji'na, maka kembalikanlah kami kat dunia, na'mal solihan, kami nak beramal soleh, inna mungkin, kami dah yakin, dah masuk dalam tu, memang yakin lah. Jadi yang mahal inilah orang-orang yang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Kat dunia ni Allah nak nilai, percaya tak percaya, beriman tak beriman dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi kat dunia ni. Masuk dalam ni, dah habis kat dunia, memang yakin, memang dah nampak. Maka bagi salam, kita mendoakan dia. Itu satu. Dalam satu hadis lain ni, kita cerita, saya mungkin nak sempat ambil dua pengajaran. Pertama tadi bagi salam. Dan kalau kita kaitkan ucapan bagi salam ni tuan-tuan, dalam satu hadis dia ada berkaitan dengan kisah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sirah-sirah Rasulullah ni. So itu belum masuk lagi sahabat-sahabat lagi. Yang tadi yang tidur dengan Nabi Ja'far bin Abi Talib, apa jadi? Hamzah bin
Sayyidina Hamzah, apa jadi Zaid bin Harisah di Taif sebelum tu, apa jadi pada Zaid bin Harisah. Ini semua orang-orang yang dapat redha orang, yang digelar radhiyallahu anhu. Apa tadi? Dalam peristiwa hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah dah ada sekumpulan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Kalau cerita bab sirah lagi panjang. Seorang sahabat namanya Umair bin Musayyab, dia ni jadi duta perang. Tuan-tuan terfikir tak, kenapa bila Rasulullah sampai ke Madinah, ramai orang Madinah yang dah beriman, sedangkan Nabi kat Mekah ni. Nabi kat Mekah, bila Nabi datang ke Madinah, dah ramai orang beriman pada Rasulullah. Bila Rasulullah sampai, mereka bernasyid, Tala'al badru, telah terbit bulan di atas kami. Orang panggil, ya Rasulullah, nanti siapa yang dakwah tu? Ada seorang sahabat namanya Umair bin Musayyab. Dia yang dakwah. Setiap pintu rumah orang Madinah dia ketuk. Itu cerita sebuah sahabat yang lain. Seorang sahabat Abdullah bin Salam sampai, bila Rasul diceritakan ketika Rasulullah sampai ke Madinah, dalam keadaan ramai orang Madinah tak jumpa Rasulullah lagi. Rasulullah tak pernah sampai Madinah lagi. Dan orang dah beriman, dah tahu cerita Muhammad ni Rasulullah, Muhammad ni Nabi Allah, Muhammad ni Habibullah, tapi tak jumpa. Dan bila Rasulullah nak kena bunuh di Mekah, sedih, Nabi sedih. Di Mekah ni tempat Nabi lahir, tempat Nabi membesar, kiri kanan depan belakang, lorong-lorong kat Mekah tu semua Nabi lalu. Nabi ni orang yang baik, tak pernah ambil pembarang orang, tak pernah cubit orang, tak pernah pukul orang. Tapi di Mekah, keliling-keliling kawan-kawan yang sangat pernah membesar dengan dia, sampai satu tahap nak bunuh dia, nak bunuh Rasulullah. Rasulullah pergi Madinah. Sampai Madinah, orang yang Nabi tak pernah jumpa, dan orang lain pula tak pernah nampak Nabi. Tiba-tiba bila Nabi datang, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Nabi sedih, Nabi sebab di Mekah tempat dia membesar orang nak bunuh. Di Madinah yang Nabi baru sampai, yang mereka ni terpanjat pokok tiap pagi nak tengok Nabi dah nak sampai ke belum, merindukan Nabi. Dalam kisah daripada hadis Abdullah bin Salam, Nabi sampai ke Madinah, Abdullah bin Salam kata, aku melihat wajah Rasulullah bukanlah wajah seorang pendusta. Dan pertama kali beliau ucapkan, ni bila Rasulullah sampai ke Madinah, Nabi tak cakap dia penat, Nabi tak cakap haus, Nabi tak cakap ada air ke, tak. Sampai ke Madinah, Nabi sebut, ini perkataan pertama Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam. Mula-mula yang Nabi suruh orang Madinah, Nabi kata afshus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri makan, wasilul arham, hubung silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur. Ujung pun tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, daripada Nabi mula-mula sampai di satu peristiwa penting ni, kenapa Nabi tak cerita lain-lain? Nabi cerita 4 amalan ni kepada orang yang baru jumpa sampai Madinah. Yang pertama, afshus salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Dan satu lagi, dan hari ni tuan-tuan, orang nak sebut salam pun macam segan-segan. Ada mungkin dia sebut bro, bro, what's up, yo. Kita tak mungkin, kita kat Jawa, kalau kat kota-kota sana macam tu lah tuan, what's up bro, what's up, yo. Kadang pakai kopi apa, yo juga, bro pun lah kan, bagi salam. Okey, ada satu lagi hadis berkaitan dengan kelebihan bagi salam. Saya baca maksud dia daripada Abu Hurairah, Sahih Muslim, nombor hadis 54. Nabi beritahu, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman.
Kita pun memang yakin tak akan masuk syurga jika tidak beriman. Sebab tu yang Rasulullah sangat sedih tu. Kisah pak saudara dia Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sebab mereka tak akan masuk syurga. Sejahat-jahat orang yang beriman, ada iman walaupun sikit, dia akan masuk syurga. Tinggal lambat ataupun sebagainya, itu antara dia dengan Allah. Tapi tak beriman langsung, memang selamanya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya kena seksa. Itu yang Rasulullah sangat sedih tu. Abu Talib tak beriman. Sebab tu dan orang yang apabila dia dapat hidayah, tuan-tuan, orang mu'allaf orang mu'allaf, orang bukan Islam masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka akan sungguh-sungguh dakwah mak ayah dan adik-beradik dia. Sebab dia tahu kalau dekat dunia ni mak ayah dan adik-beradik dia tak masuk Islam, maknanya tak ada harapan nak jumpa lagi dekat syurga. Tu yang kadang-kadang tengok orang mu'allaf ni, dia punya dakwah pada ahli keluarga dia dahsyat, tuan-tuan. Boleh-boleh dia minta supaya mak dia masuk. Pujuk. Tinggal hidayah dia milik Allah lah. Tapi usaha dia kadang-kadang dia seorang masuk Islam, mak ayah masuk Islam, adik-beradik masuk Islam. Sebab dia yakin kalau tak dapat, tidak beriman ahli keluarga dia, maka dia tak akan jumpa dekat akhirat sana. Rasulullah beritahu, kalian tidak akan masuk surga tanpa sekiranya kalian tidak beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Orang Islam ni kena berkasih sayang. Kita ni dipersaudarakan. Saudara kita, siapa saudara kamu? Orang Islam. Itu soalan bocor, soalan dalam kubur. Memang Rabbuka, siapa Tuhan itu? Allah, Allahu Rabbi. Dan antara soalannya, siapa saudara kamu? Kita pun cakap, saudara kita hafal lah ni, dah hafal saudara kita, saudara aku orang Islam. Tapi yang jawab nanti bukan mulut, yang jawab kita amalan kita. Macam mana kita nak kata orang Islam tu saudara kita kalau sesama Islam kita tak tolong dia, kita tak bantu dia, dia susah, kita tak ada rasa empati, simpati pada dia. Yang akan buat tu amalan kita. Lalu Nabi kata, tak akan masuk syurga tanpa iman. Dan kamu tidak akan beriman kalau kamu tidak berkasih sayang. Nabi cakap, Nabi nak putus satu rahsia ni. Mahukah kamu aku beritahu sesuatu yang apabila kamu buat, kamu akan saling berkasih sayang. Nabi pecah rahsia tu. Nabi kata kamu tak akan masuk syurga kalau tak beriman, dan kamu tak akan beriman kalau kamu tak berkasih sayang. Lepas tu Nabi bertanya, nak tak aku tunjukkan kamu satu amalan yang kalau kamu buat maka akan menyuburkan perasaan kasih sayang. Maka Nabi beritahu, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara sesama kamu. Jadi bagi salam ni tuan-tuan, selain daripada amalan sesama rasul, para malaikat, beri salam juga adalah satu cara yang Nabi beritahu untuk melahirkan kasih sayang sesama umat Islam. Kerana kita saling mendoakan, doa selamat, maka akan timbul kasih sayang. Daripada kasih sayang itu bukti sebagai orang beriman, dan orang beriman dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita sepatutnya suburkan di kalangan ahli keluarga kita. Pastikan bila anak nak balik ke rumah masing-masing daripada ziarah balik kampung, jangan lupa suruh ajar dia bagi salam. Bagi salam, kita jawab salam. Cucu pun sama juga, Assalamualaikum Tobah, ataupun jawab Waalaikumsalam. Ini tidak daripada mula masuk kereta sampai kita berjalan, tata titi tata titi tata titi tata titi, habis salam. Bagi salam. Mudah-mudahan selamat perjalanan tu. Dan macam saya kata tadi, bagi salam bukan untuk masa tu, bukan untuk hari itu, bukan untuk minggu tu, tapi ucapan salam doa itu sampailah ke akhirat nanti, sampailah ke titian sirat nanti. Itulah yang kita doakan. Kamu selamat dunia, kamu selamat ke alam barzakh, kamu selamat di akhirat. Itu ucapan bagi salam. Sebab itulah kita kalau ada peluang, kita kena banyakkan selawat. Selawat tu kita salam pada Rasulullah.
Kalau kita berada dekat makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, nanti Rasulullah akan jawab. Dan jawapan Rasulullah tu, doa tu bukan kat situ saja, sampailah hari kiamat. Okey, itu amalan pertama tuan. Daripada Isra Mi'raj, amalan pertama mulai hari ini, banyakkan, amalkan bagi salam sesama orang Islam. Walaupun nanti masa tuan-tuan mula buat, orang akan cakap, pakcik saya kenal ke pakcik? Dia akan cakap sebab dia jadi pelik. Bila bagi salam dia nak mesti kenal baru boleh bagi salam. Jadi bila kita bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, betul-betul. Saya kenal ke? Kita kenal ke? Pernah berjumpa ke kita? Padahal sama-sama pakai kopiah tu. Dia nak kena kenal juga baru bagi salam. Okey. Sedangkan kalau Nabi yang kat jauh tu, kita kirim salam, sebab Nabi tak saja kita kenal ke tak kenal. Jadi bukan mesti kenal baru bagi salam. Nabi suruh sebarkan salam, sebarkan salam. Okey. Yang kedua yang saya nak tekankan adalah dalam bab peristiwa Isra Mi'raj, semua dah maklum tentang pensyariatan solat. Okey. Pensyariatan solat. Dan dari segi pensyariatan dia yang sangat berbeza dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Haji, umrah, puasa, zakat, sangat beza. Iaitu Rasulullah sendiri diperjalankan oleh Allah untuk jumpa dengan Allah, untuk menerima hadiah daripada Allah, dengan 4 perkara besar yang berlaku sebelum Isra Mi'raj yang Nabi sangat sedih. Tahun duka cita, isteri meninggal, pak saudara meninggal, dipulaukan 3 tahun. Kalau cerita pemulauan ni sangat sedih tuan-tuan. Dan banyak cerita pemulauan umat Islam ni orang tak berapa tahu. Nabi sedih 3 tahun. Nabi umat Islam Bani Hashim dipulaukan. Dipulaukan sedangkan mereka duduk kat darat. Orang Mersing memang dia duduk kat pulau. Pulau Seribu, pulau besar. Ini duduk dekat padang pasir, kena pulau. 3 tahun tuan-tuan. Kalau cerita buat pulau ni, saya ambil contoh senang lah. Punya dahsyatnya pemulauan ni, sampai orang-orang Islam mulut mereka, bibir mereka berdarah-darah. Sebab apa tuan-tuan? Makan kulit-kulit kayu, pucuk-pucuk daun yang keras-keras. Sebab nak beli, orang tak nak jual. Bayangkan kalau kita sebagai bapa lah, anak demam, pergi kedai, nampak tu ubat ada dia kat atas dekat kedai tu. Okey, beli ubat tu, ubat demam untuk kanak-kanak. Okey cakap, you Islam, Islam kita tak mau jual. Apa perasaan kita? Nangis tuan, anak demam. Itulah yang berlaku pada orang Islam. Tak ada jual beli, tak nak cakap, tak nak berapa-apa hubungan dengan orang Islam. Akhir 3 tahun ni orang Islam duduk di kaki-kaki bukit, makan pucuk-pucuk kayu, kulit-kulit pokok. Satu cerita ni nak tunjuk dahsyatnya pemulauan ni. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang panglima perang. Dia punya handal perang ni, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemanah. Dengan panah dia tu, kalau kita yang tahu sekali tarik satu arrow, satu anak panah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia boleh sekali tarik tu 2 arrow, dan 2 arrow ni boleh kena 2 orang yang berbeza. Punya dahsyat kita kata. Kalau kita tanya orang-orang, mungkin dia kata orang yang pandai main panah ni Robin Hood. Sebab dia tengok dalam cerita Robin Hood bagus. Tapi dalam Islam, pemanah hebat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perang, tangan dia hancur berdarah sebab beribu anak panah dia tarik untuk lawan musuh. Okey, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ceritanya apa? Satu malam dalam kebuluran, dalam kelaparan tu, dia buang air kecil. Bila dia buang air kecil, tempat dia buang air tu, air kencing dia tu kena pada sesuatu yang bunyinya bukan macam bunyi biasa. Macam ibaratnya kalau kita buang air kecil gelap-gelap tu, bunyi macam kena plastik. Contoh kata macam kena plastik kan beza. Kena plastik lain, kena pasir lain. Jadi saat dia apa ni masa dia buang air, kena bunyinya tu macam bunyi, bukan bunyi biasa. Dia lepas dia buang air tu, dia check lah apa tu. Rupanya air kencing dia tu jatuh pada sekeping kulit haiwan, sama ada unta ataupun lembu yang dah kering. Maka diambil kulit tu,
dibasuh, dibersihkan, dikeringkan, ditumbuk jadi macam tepung dan digunakan untuk campur dalam minuman. Dia ibaratnya macam susu lah, dan dihancurkan jadi macam debu, dicampur dengan minuman, diminum. Dia kata dengan air itulah dapat menahan lapar aku selama beberapa hari. Dahsyatnya tuan-tuan macam kan. Itu permulawan. Dan yang keempat ialah cerita bab Taif tu lah, cerita Taif. Jadi dapat bila Nabi dah sedih, maka dapat hadiah daripada Allah, solat. Okey. Dah cerita bab solat tadi. Dengan cara yang cukup berbeza dengan ibadah lain, menunjukkan bahawa solat ni ibadah yang sangat hebat. Tetapi ramai orang bila solat dia rasa berat. Dia tak rasa ini adalah hadiah Allah kepada Rasulullah yang sedih tadi tu. Dengan 4 peristiwa besar tadi, sedih, Allah bawa pergi dan bagi hadiah solat. Dan Nabi cakap dengan Bilal bin Rabah, wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat. Bila sahabat-sahabat rasa solat tu sesuatu yang istimewa, hadiah daripada Allah. Tetapi hari ni ramai orang bila bab solat, baru nak rehat. Bukan tadi lepas solat, dia solat lagi kan. Imam pula baca wadduha, imam baca wadduha pula, bacalah qul huwallahu ahad. Hendak sikit, iya imam. Dan kita ni insya-Allah lah, kita orang yang jaga solat ni. Semua saya nak ingatkan, ajar juga waris-waris kita supaya nanti seandainya kita jumpa dalam keadaan kita tak mampu nak ambil sembahyang, ada waris-waris kita yang datang, ayah, mak, dah nak sembahyang, saya ambilkan sembahyang. Yang saya takut, kita ni orang sembahyang. Sampai bila kita sakit kat atas katil, anak-anak tak kisah pun nak ambil sembahyang. Dia tak kisah, dia tak ambil berat. Kita nak sembahyang dah tak boleh ni. Sedangkan selagi mana kita waras, wajib kita sembahyang. Akhirnya, okey, kalau kita sakit 2-3 minggu dalam keadaan tak solat, kita takut tuan-tuan. Ya. Jadi solat tu jangan kita je, tekankan juga, berikan faham juga pada anak-anak kita, waris-waris kita. Sebab meninggalkan solat ni hukuman dia sangat berat. Jadi 2 tuan-tuan saya ingat tadi. Yang pertama, amalan bagi salam. Jumpa orang Islam, bagi salam. Yang kedua, bab solat ni, rukun-rukun dia sebagainya masih kita belajar lagi tuan-tuan. Jangan cakap saya dah belajar, dah faham. Supaya kita boleh belajar lebih faham dan kita rasa suka untuk sembahyang. Saya rasa setakat itu saja tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak baik datang kelemahan saya sendiri. Subhanahu wa maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.